Hi YouTube, welcome back to my channel. Okay guys, so malam ni macam biasa, malam minggu aku nak pergi mengopi lagi dengan member aku. Aku dah on the way ke sana. Aku baru siap basuh baju. Macam biasa tempat aku basuh baju session 2 Onsa Maju. So sekarang aku nak menuju ke sana. Ini first time aku pergi ni, tak pernah pergi kat situ. Tak perasan pula ada kedai kopi dekat situ. Selalu juga lalu dekat situ tapi tak perasan. Okay, jomlah kita pergi ke sana. Alright, jom. Okay guys, dah sampai dah guys tu kedai dia. Sekarang ni tengah tunggu member aku je. Member aku pergi toilet. Tu kat sini dulu lah. Kita dah sampai ke, kita bersih meja. Apa khabar? Baik. Sihat Macam mana kerja baru? Baik. Ada kamera pakai sensor sikit. Aduh, tak payah pakai sensor. Tak pernah tu. Kopi Kof. Caramel macchiato dia apa? Caramel macchiato dia. Ada blended lah. Ah, ya. Tapi bukan blended punya tak? Tak apa. Ice. Dia ada saiz je? Saiz besar, saiz kecil je? Satu saiz je? Sama saiz. Okey. Aku tu je. Kau dah ada pergi? Aku tak nak kopi tu. Ojicha ni benda apa? Ojicha. Ojicha tu macam-macam lah. Ya. Tapi ojicha tu yang dah dimasak lah. Abang, dia nak abang record dia bang, dia bukan masak tu. Boleh try. Dia nak bagi tahu umur dia berapa. Dia jadi share. Nak gula? Ada ya? Lepas tu makan apa? Tak, aku tak makan dah. Tadi aku dah nak makan dah. Aku minum je. Abang patut try hoji. Bila lah aku masuk kau tengok. Oh tu, kopi kak? Kopi saga, apa? Kopi saga tu lah. Kelas aku. Susah kan nak cakap? Ada cakap tak? Yang dulu. Boleh tak? Pasal boleh? Oh. Yang kata boleh bis. Tunggu ya? Tak nak. Nasi kandar tu YouTube. YouTube. Nasi kandar. Oh, yang MJ tu kan? Oh, kau order. Ya, betul kan? Nice. Cuba. The next day. Hi guys, good morning. Pagi ni kita pergi hiking. Aku akan pergi dekat Kepong, Sri Bintang Hill Kepong. Solo hiking. Alright, jom, let's go. Guys, kita dah sampai dah. Dah lama tak hiking. Sekarang kita hiking. Tengok apa jadi. Tepat pukul 9 pagi. Baru nak naik. Sepatutnya awal tadi dah naik dah. Tak apalah. Jom. Okay. Adventure bermula sekarang. Starting awal dah pacak macam ni. Ayuh. Kita tengok. Setahun lebih punya tak hiking. Apa jadi hari ni? Morning.
Morning. Nak bercakap pun tak boleh guys. Ini makan dia. Setahun lebih tak hiking. Jogging tak ada, bersukan tak ada. So naik bukit sikit dah out. Wah. Kena naik lagi guys. Nyawa sekejap. Nafas aku lagi banyak daripada cakap. Ayah. Jom sambung. Hai. Wah. Dah sampai kat sempang ni. Nak ke sana. Dan terus ke atas. Maksudnya dah dekat. Atas tu sikit. Ada macam rest stop biasa dia. Sebelum sambung ke puncak. Kalau ke sini boleh pergi ke satu lagi puncak. Maksudnya tak naik puncak ni, dia terus cross pergi puncak lagi satu. Tenang. Sikit lagi. Tapi rest sekejap. Rest area dengan puncak pertama dekat. Lebih kurang 20 minit lah. Lebih kurang 20 minit daripada bawah boleh sampai ke atas. Kalau diorang tak rest macam aku tadi, aku rasa tak sampai 20 minit pun diorang dah boleh sampai. Sebab ini rendah je. Memang untuk beginner base. Tapi macam aku, sebab dah lama tak hiking, setahun lebih tak hiking, tak bersukan, badminton apa pun tak ada, sekali naik pancit baik. Tu yang 2-3 kali berhenti. Ok, nak sampai lah.
Puncak pertama. Puncak kedua dekat belakang sana. Kita naik sini dulu. Puncak kedua sekejap lagi terfikir nak sambung ke tidak. Hello YouTube. Wah. Okay guys, sekarang kita sambung pergi gunung kedua pula. Wah, gunung kedua tu boleh memenatkan. Jom, let's go, let's go. 所以是要走那条路。哎，你们后面有人呢。 Sorry, excuse me. Bang, boleh tanya sana ada apa tengok? View. View saya macam apa sini? Tak, sana view highway dan kawasan rumah situlah. First time eh? Ya, first time. Oh. Jom lah, rendah je pun. Tak Boleh tinggi pun. pergilah sana. Boleh. Jom, jom. Ada pemandangan apa pun? Ya, view highway dan itu kawasan rumah area situ. Wah. Boleh tahan tajam. Ini kalau tersepak ni, tercedok jatuh terus ni. Mau-mau bangun dekat hospital. Jom, jom, jom. Puncak kedua. Hai. Morning. Ini jalan yang aku cakap tadi. Sana. Siapa yang naik pergi ke view kedua, tempat point kedua, so ada orang nak turun, orang satu stop kat sini. So tak perlu naik balik ke tempat satu tadi. Start mendaki balik. Allahuakbar. Jomlah. Wah. Guys, tak boleh give up. Aku berhenti minum air kejap, rest kejap, walaupun dekat je bukit kedua ni. Dah tu je kalau korang nampak. Aku stop dan aku tukar bateri kamera. Bateri dah habis. Ini bateri kedua. My God. Tak boleh. Tak give up, cuma rest kejap. Allahu Akbar. Tengok view sana. Bukit pertama tadi kat sana. Bukit kedua. Tak jauh pun. Cuma
bila stamina kau tak ada, ini jadinya out. Penat je cakap, macam minta nyawa. Dah 2 kali berhenti ni daripada bukit pertama nak pergi ke bukit kedua. Okay guys, sambung. Jom. Akhirnya guys, sampai juga. Wah. Okay guys, sekarang masa untuk balik. Wah, ini nak turun pun menggeletar kaki. Guys, aku stop recording kat sini. Nanti sampai bawah nanti aku sambung balik. So aku nak continue turun dulu. Alright. A few moments later. Okay guys, finally dah sampai kat bawah. Penat juga sebab dah lama tak hiking. So total aku hiking tadi, aku start lebih kurang pukul 9. Start naik sampai ke atas lebih kurang dalam 9.30, setengah jam juga lah. Sepatutnya tak sampai pun setengah jam, tapi aku stamina tak ada. So alright, kita nak balik, nanti sambung. Okay. A few hours later. Okay guys, so sekarang aku dah siap-siap balik, mandi apa semua. Sekarang aku nak keluar balik. Pertama aku nak pergi basuh kereta. Lepas aku pergi basuh kereta, aku nak pergi DIY. Selepas aku pergi DIY, aku nak pergi cari makan. Okay, aku nak buat mukbang dalam kereta. Macam orang lain buat, aku pun nak buat juga. Okay, jom kita pergi basuh kereta dulu. Alright, jom. Okay guys, dah sampai tempat basuh kereta dekat dengan rumah aku. Tapi banyak lah pula. Tak adalah banyak sangat, tak ada banyak pun, boleh tahan juga nak menunggu ni. Sebelah kanan aku ada 4 kereta. Satu yang dah, maksudnya yang dah siap basuh, dah vacuum, dah lap semua. 2 kereta belum basuh lagi, 2 kereta. Sebelah kiri aku, line aku ni, aku rasa sama juga ni, 4 kereta juga ni. Mungkin 2 depan dah siap. Sekarang depan aku Honda City ni pun belum basuh lagi ni. Tapi tak apalah, tunggulah sekejap. Sebab bukan apa, kereta pun dah teruk sangat ni, kotornya. Nampak habuknya teruk sangat. So lah, hujan panas kena basuh juga lah kan, kasih dia bersih sikit. Alright. Okay guys, aku tukar plan. Aku tak basuh kereta dekat sini, kat rumah aku ni. Aku sekarang on the way nak pergi ke Sri Rampai. Ada lagi satu Shell dekat Sri Rampai yang jenis drive-thru punya basuh kereta tu. Aku rasa situ cepat sikit.
So aku sekarang on the way ke sana. Nanti sampai aku tunjuk. Alright, so jom. Okay guys, aku dah sampai dekat kedai tempat car wash dekat Siampai yang aku cakap hari tu, yang aku cakap tadi. So tak ada kereta. Nasib baik. So sekarang diorang dah start masuk kereta. So okay lah, kita tunggu setiap diorang masuk kereta. Sekejap je ni sebab aku pun dah masuk kat luar je. Lepas tu pergi DIY sekejap dan pergi cari makanan. Okay. Alright guys, dah sampai DIY. Tuh. Jom masuk tengok. Nak beli barang apa? Bang, sorry, nak tanya. Talam yang besar kat level apa? Tapi kita tak ada yang besar, kita gulung biasa je. Saiz ni dia? Ya betul. Kita usah tengok. Terima kasih. Mahal ni. Oh, okey ni. Dah dapat lah, jom. Satu. Nak satu ni je. Jom. Dua ni saja. Nak pasir. Tak payah. Yes, tadi kan aku cakap nak beli CBE pula. Mr. DIY nak beli barang. Inilah barang dia. Dulang. Nak buat apa? Kan aku cakap tadi nak buat mukbang dalam kereta. So kena ada benda ni. Okay. So ni dah beli alang-alang tadi, jumpa air, beli air sekali untuk minum, basuh tangan. So sekarang jom kita pergi cari makan. Jom. Lagi satu. Sebenarnya aku plan nak pergi ke Seri Kembang kan hari ni. Nasi kandar basikat, tak silap aku. This time macam tu lah. Tapi nampak gayanya macam jauh juga dah pergi. Tengok sini 30 minit 40 minit juga. So apa kata hari ni kita pergi cari makanan dekat KL je. Dekat area Danau Kota Lama tu kan ada kedai di banyak tepi jalan tu kan. Hope ada lagi lah. Sekarang dah dekat pukul 2 Hope masih ada lagi. Lepas tu kita tengoklah apa ada dan kita makan. Okay, jom kita pergi sekarang. Alright. Sheng body. Sekarang ni ikat je. Ya kak? Ayam, kambing, daging ada dan sheng pun ada. Ayam. Lepas tu kalau nak tambah lauk kambing boleh? Nak tambah telur tak? Telur sambal. Boleh? Berapa jam pula naik ke? Kan ni berapa jam? Boleh juga. Mana ayam masak merah tu biryani? Ini ayam berani. Ayam masak merah ni. Aduh. Ayam berani kak? Ayam berani Aduh, apa lagi ya? Bagian apa bang? Thai. Bagian Thai boleh? Kat ni Okey dah, terima kasih. Nasi biryani kat sini hari-hari buka ke? Rabu je cuti. Rabu je cuti. Hari lain ada jual. Dia kira macam ni sampai habis ke? Ada pukul berapa? Jadi kalau balik apa yang apa ni? Maksudnya kalau habis awal kita ke awal. Jelas tu 6.30 lah itu. Baik. First time beli. First time dia selalu tapi first time. Terima kasih. Baik kak. Kita datang lagi Okay, je. terima kasih kak. Okey. Jom. Okay guys, dah dapat nasi biryani Kak Jah. Dia buka selalu, setiap hari dia buka, kecuali hari Rabu kalau tak silap. Alamak, lupa lah. Tak apa, nanti, sebab aku dah record tadi. So nanti macam-macam lah menu ada. Ada kambing, ayam, lengsheng,
ayam masak merah pun ada, ayam biryani pun ada. So apa lagi? Kita pergi try dia dulu, tengok macam mana, boleh pergi ke tak boleh pergi. Kalau sedap aku cakap sedap. Aku tak pandai sangat nak review makanan ni. Aku makan sedap aku cakap sedap, tak sedap aku cakap tak sedap. Okay. Dan lagi satu, kedai dia last pukul 6, 6.30 macam tu dia tutup. Tapi kalau habis awal dia tutup awal lah. Okay. So jom kita pergi cari tempat untuk kita makan dulu. Alright, jom. Okay guys, ini makanan yang aku beli tadi, nasi biryani. Tapi aku dah tambah lauk lah. Aku beli nasi biryani ayam, telur saffron ni. Lepas tu aku dah tambah kambing. Dan ini dia punya keropok papadam. Okay. So aku nak makan dulu. Sebab aku dari semalam tak makan ni. Last aku makan tu pukul 4 lebih semalam aku tak silap aku. Okay, so jom kita makan dulu. Alright. Tangan dah basuh yang tadi. Okay, so jom kita makan dulu. Wah, tengok macam mana boleh pergi ke tidak nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni kena setelah pinggan lah, bos, senang sikit nak makan. Baru nak sedut dah jatuh dah. Berdua sekarang aku dekat Tasik City Wangsa. Ada parking lot tepi jalan, aku parking makan sini lapar. Ayam tu pun sedap lah. Sekarang aku fokus makan dulu ya. Okay guys, aku dah siap makan. Okay guys, so result dia recommended. Sedap, bagi aku sedap. Kita cerita rasa kita tekak tak sama. Mungkin orang yang pernah makan kat situ diorang rasa lain. Tapi bagi aku sedap. Paling sedap aku suka kambing dia. Kambing dia lembut. Aku ni memang hantu kambing. Even kambing kalau diorang tak perap apa pun, aku grill macam tu aku makan pun sedap. Okay, sebab original dia rasa. Tak tahulah bagi, sebab setengah orang tak makan kambing. Bagi aku makan kambing, aku rasa sedap, sangat sedap. Okay, lembut satu. Nasi dia okay. Aku tak pandai sangat nak cakap pasal nasi ni, sebab aku jarang makan nasi biryani. Nasi bread, bagi siapa yang selalu makan nasi biryani, aku rasa diorang boleh pergi cuba, tengok beza dia dengan nasi biryani yang lain. Okay, baru diorang boleh tahu macam mana. Tapi overall bagi aku memang sedap lah, boleh repeat. Tapi tak ada dah selalu, sebab makan hari-hari nasi biryani pisang juga kan. So boleh repeat. Okay, so nanti mungkin akan aku repeat lagi lah. Apa pun
Aku rasa terbaik lah, nasi dia terbaik. Ayam dia pun sedap. Okay, so guys, untuk vlog aku kali ni sampai di sini saja. So bagi yang dah subscribe channel aku, yang support aku selama ni dan tengok video aku, terima kasih banyak-banyak. Bagi yang belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku. Okay, untuk vlog kali ni sampai di sini je. So see you guys next video. Thank you guys.